Ramalan starting line up Harimau Malaya untuk lawan Vietnam 31 Mac ini tanpa kelibat 7 pemain warisan. Skuad Harimau Malaya sedang bersiap sedia menghadapi ujian getih dalam aksi terakhir kelayakan Piala Asia menentang Vietnam pada 31 Mac ini. Walaupun tanpa kelibat 7 pemain warisan, Malaysia masih memiliki barisan pemain berpengalaman yang mampu memberikan saingan sengit. Petir Klamovski dijangka akan menggunakan taktikal baru dengan Dion Coles dijangka akan menggalas tugas berat mengetuai benteng pertahanan. Sementara itu kehadiran Paulo Josu di bahagian tengah dijangka akan menjadi harapan utama untuk memberikan hantaran tepat kepada Darren Loh. Pemain seperti Lukman Hakim dan Ramadan Saifullah dijangka menjadi super sub jika kebuntuan gol berlaku. Meskipun harapan untuk layak ke pusingan akhir Piala Asia 2027 tampak sukar, namun maruah negara tetap menjadi taruhan. Adakah barisan tempatan ini mampu membuktikan bahawa Harimau Malaya tetap berbisa walaupun tanpa bantuan pemain warisan?